Soalan 10. Okay, murid-murid. Okay, determine whether the following sequence is an arithmetic progression or not. Okay, and then give your justification. So, macam mana ni kita nak tahu dia arithmetic progression or not? So, by using the formula of, kalau arithmetic, common difference, D. Okay, D. Alright, mesti D. And then, okay, kita cari D1. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 4 terms. Okay, by using term 1 and term 2, cikgu cari T1. Alright, so T2 minus T1, cikgu dapat ni. Okay, last lagi sekali, the M cikgu cari D2 by using T3 dengan T2. Okay, tolakkan dia orang. Dapat ZAS. Okey, disebabkan ada lagi satu term ni. Okey, kita kena cari sampai D3, sorry. Sebab apa? Jangan berlapang dada. Kalau kamu dah dapat oh, this is arithmetic progression. No. Kena check. Takut-takut kadang-kadang dekat yang term yang keempat tu, dia bagi trik sikit. Tengok-tengok, bila term 4 dengan term 3 bukan M, habis kamu. Jadi kita buat satu persatu lah. Kita nak ambil kepastian. Alright, so kita nampak semua sama. Okay, bila semua sama, that mean you have to write D1 equal D2 equal D3 equal M. Okay, so kalau all the value of D are equal, that mean arithmetic progression. ZAS. Okay, so cikgu nak lebih mudah, nak ringkaskan cikgu punya rekod video ni. Okay, nak percepatkan sebab kesian, sebab ramai lagi kawan-kawan kamu meminta video kan. Jadi cikgu nak cepat sikit. Okay, mana soalan yang lepas ini soalan pembuktian. Okay, boleh refer ni. Daripada Cikgu Muhammad Fazli ni bin Abdul Muttalib. Cikgu ni adalah guru cemerlang matematik tambahan. Dia telah mewujudkan buku koleksi pembuktian matematik tambahan SPM. Jadi kamu boleh cari di sini atau boleh QR code di sini. Scan QR code dan kamu refer page 11. Okay. Okay, inilah contoh Cikgu Fazli buat lah. Jadi kamu boleh refer dia punya working step yang penuh. Soalan 11. A group consisting of 3 adults and 5 teenagers are seated on the round table. Okay, number of different ways they can be seated if. Alright. Apa ni? No condition. Okay, there are no restriction ataupun no condition. Okay, cikgu highlightkan semua. Okay, kalau round table, this is your formula. Kena hafal, formula tidak diberi. So, sum of all adalah ada 3 adult, 5 teenagers. That means sum of all is 8. Kalau no restriction, that means our n is 8. 8 minus 1, factorial, kita akan dapat 5040. Okay, so terus pergi ke bahagian 2. Okay, 3 adults are not seated together. Okay, 3 adult ni tak nak duduk bersama-sama. Aduh, kenapa? Bergaduh ke? Alright, jom cikgu lukis dulu. Okay, this is the round table. Semuanya ada 8. Jadi, kalau soalan macam ni, cikgu cari dulu probability yang seated together. Yang duduk bersama. Okay, kalau nak duduk bersama, cikgu suka ikatkan diorang. Ikat, tak boleh lari. Kalau nak gerak sama-sama je. Bertiga sahaja. Okay, so first cikgu nak cari probability yang dalam ikatan ni. Ada 3P3. Jadi 3P3. Maksudnya ada 3P3, berapa hasilnya, itulah number of probability. Diorang akan berubah antara dalam ikatan ni sahaja. Okay, so apabila cikgu dah ikatkan diorang menjadi satu sebenarnya. Okay, bulatan ni semua jadi satu. Jadi bilangan orang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk 3 couple ni. Ikatan ni jadi satu dah, 6. So, untuk 6 ni kita nak susun kedudukan adalah 6 minus 1 factorial. Jadi dia bertukar antara semua ni lah. Susun. Alright, so apa lagi? So, kita carilah. Okay, ini adalah yang pertama, seated together. Maksudnya 3P3 times 6 minus 1 factorial. Ini jawapan kamu. Okay, tetapi soalan dia nak are not sit together. Untuk pengetahuan kamu, kalau no restriction, semuanya adalah 5040 semuanya. Kalau semuanya tolak yang sit together,
That means mestilah yang tidak duduk bersama. Jadi not seated together, tolakkan. Yes, inilah jawapan. Tak gitu mudah. Zas. Okey, seterusnya. Dalam satu kertas pentaksiran, kita dapat 6 bahagian A, 7 soalan B. Calon perlu jawab answers 10 with the condition that at least 4 questions are from section A. Lepas tu, and not more 5 questions are from section B. Find the number of ways candidate dapat menjawab 10 soalan dalam peperiksaan tersebut. Cikgu keluar dulu. Ada 6A, ada 7B, all together is 13. Tapi seorang nak cari 10 bilangan cara. Jadi kat sini kalau kamu hati-hati tengok daripada 10 soalan tu at least 4 section A. And then not more than 5 section B. So kita ada 2 condition kat sini. So apa? Kalau not more 4 section A. So apakah nombor-nombor yang not more than 4? So 4, 5, 6 ada 3 probability. So how about the less than 5 for the section B? So kita tengok kat sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak kan? Alright, so jom kita check. Alright, so kenapa cikgu bulatkan 5 dengan 6 ni? Sebab apa? Kita kena campurkan dia orang supaya hasilnya mesti 10. Okey, kalau cikgu ambil 4 dengan 5, 9. 4 dengan 4, 8. Jadi dia tak boleh cukupkan 10. Jadi cikgu bulatkanlah ini yang terpilih. Okey, cikgu dahulukan A, adult. Okey, adult pula. Section B. Okey, kalau ada 6, section A ada 6, 6C5, 6C6. Okey, kalau 5 kat sini, that mean kita kena lagi 5 lah untuk section B. Okey, so 7C5. Kalau dah ada 6 soalan, kena pilih lagi 4, 7C4. So kita ada 2 case. Okay, the first case and the second case. Kan, bila kita harus tambah lah. Kena tunjuk macam ni. Okey, cari maklumat, berapa nilai dia dan dapat. Senang sahaja. Bye-bye. Soalan 12. Okey murid-murid, dalam satu tinjauan dijalankan atas murid-murid di sebuah sekolah, didapati 1 daripada 3 orang murid memiliki telefon bimbit. Wow. Jika 8 orang murid dipilih secara rawak, state all the possible outcomes. State all possible outcomes. So, kat sini. Kita dah tahu dah, our N is 8. Kalau dia kata 1 out of 3, this is probability. Probability what? Probability have mobile phone. So, P. Kalau dah tahu P, confirm kita boleh cari Q kan? Kalau dia kata state all possible outcomes, mesti ada tanda set macam ni. X. X ni selalunya represent for possible outcomes. So, kita ada N adalah 8. We start from 0. This is our possible outcome. Thus. Seterusnya. Calculate the probability that more than 2 students have mobile phone. Sebelum tu cikgu keluarkan dulu. Kita dah ada P kan. P is 1 over 3. So, kita kena cari Q dulu. Q is 1 minus P kan. Kita dapat 2 over 3. So, the clue is more than 2. That means more than 2 macam ni lah bentuknya more than 2. What the number is more than 2? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa nombor yang tidak termasuk? Cikgu buat warna lain. 0, 1, 2. So sekarang ni warna biru ada 6. Ada 6 rumus yang kita kena guna. Warna hijau ada 3. Jadi yang kita nak yang kita nak biru. Yang kita tak nak hijau. Kalau cikgu pilih yang sikit guna rumus. Yang tak nak. Bila tak nak, kita mesti menolak lah. Kat sini cikgu silap ya. Dekat sini more than. Sorry kat sini more than. Ni tak ada. Ni tak ada more than 2. Alright, so daripada sini cikgu masukkanlah 1 minus yang kita tak nak. Minus
X equal 0, X equal 1, X equal 2. Okay, so kita cuma masuk 3 rumus je. Daripada kamu masuk biru ni, rumus 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 7, panjang ni nanti. So, kita masukkan satu persatu formula for X equal 0, X equal 1, X equal 2. And then, cikgu cari jawapannya dulu. Kalau ada banyak perpuluhan, 4 perpuluhan. Dan this is your final answer. Alright, Zaz. Soalan 13. Alright. Okay, soalan 13. Okay, determine whether the given relation is a function or not. Give your justification. Okay, from the arrow diagram, macam mana ni kita nak tahu dia function atau tidak? Ingat tahu, by using the arrow diagram, every object must have only one image. Okay, so sekarang macam mana ni? Okay, so not a function because object B has no corresponding image. Dia tak ada image. Lagi satu not. Lepas tu not ataupun not a function because not all object have an image. Macam tu. Okay, so ataupun kita boleh lihat dekat sini juga. Ini jawapan skema jawapan tau. A ni, okay, objek dia ada 2 pula. Mana boleh, setiap objek mesti ada satu image sahaja. Boleh tak kalau kita pandang cermin, kita ni seorang ni, pandang cermin kita tengok kita nampak image kita 2 kat cermin. Tak boleh kan? Okay, that's not the function. Alright, so next. Ni yang cikgu ceritakan tadi lah. Alright, so sepatutnya setiap objek mempunyai satu image sahaja. Kan? Alright, okay. Okey, diberi bahawa fungsi f dengan keadaan b adalah pemalar, ungkapkan x dalam sebutan b. Ungkapkan x dalam sebutan b. Macam mana itu? So, macam inilah. Okey, dia dah kata f square sama dengan f. Jadi, dalam kamu tengok soalan ni, ada tak f square? Tak ada kan? Kita kena carilah. Kita kena cari untuk diri kita. Jadi, cari f square is ff. Alright, f square is ff equal fx. Saya dah masukkan. How to find ff? F masuk dalam f. The object of f is f. Wah, macam tu. The object f, ya, di objek dia. So, masuk balik dalam f kita. Macam tu. Dah? Expand. Alright, dah siap. Lepas tu buat apa? Simplify. Alright, so boleh apa lagi ni? Okay, dia kata express x in term of b. Jadi, kita kumpulkan x dengan b. Simplify. Alright, so kita dah boleh cari x. Kita bahagi 12 lah. Alright, and then boleh simplify lagi. Yes. Alright, cikgu tertinggal. Kalau express x, that mean, okay, sini mesti ada x. Kalau tak salah, okay, sini mesti ada x. Jangan letak kosong. Kalau tak, nanti kamu salah. Sebab express x in term of B. Alright. Zaz. Okay, C. Untuk soalan C pula. Apa soalan C nak ni? Alright, ditakrifkan. Okay, this is your G. State the function of G inverse. Okay, ni G inverse kita. Okay, Y. Alright, 3. Kita darab kat sana lah. 3Y. And then X as a subject. Okay, kita dah dapat dah. F inverse. Okay, this is your F inverse. Selesai. Number 2. Zaz. Okay. Alright, so dia dah bagi tahu di sini, tunjukkan bahawa, okay, show that G2 inverse sama dengan G inverse 2. Complicated kan? G2 ada. G2 tak ada. Cari dulu G2. GG. G masuk dalam G. Ni G kita tadi. Masuk dalam G. Maksudnya, objek dia masuk dalam diri dia balik. Okay, dah dapat dah. Simplify. Dapat X over 9. Okay, dah dapat G2. Okay, so dah dapat G2, kita inversekan G2. Y, macam biasa, X a subject. Okay, this is your G2 inverse. Dapat 9X. Berjaya. So, sekarang kita cuba cari pula G inverse kita square kan. G inverse kita dah ada tadi. Okay, macam mana tadi? Okay, this is your G inverse. Okay, G inverse 2, that mean G inverse G inverse. That mean the object for the G inverse is G inverse. Ni G inverse kita cari. 3X masuk dalam G inverse. Okay. Simplify. Dah. Alright. So, dia tanya kita. Show that. Okay. G inverse
negative 1 equal G inverse square. Alright, dia kan sama 9x. Yang tadi pun 9x. Kita berjaya tunjukkan. Soalan 14. Alright, simplify. Okay, simplify sahaja. Kita tengok 4 dengan 2, 25 dengan 5. Alright, kita kena guna ni lah. By using the law of index, selalunya kita convert to the smallest base. 4, bila change to base 2, 25, we can change to base 5. Okay, jadi kalau kita nak change base, okay, selalunya cikgu buat bracket. Okay, 4 adalah 2 power of 2. Okay, 25 if 5 power of 2. Buat dulu. Okay, dah siap? Okay, by using the law of index, okay, this is the raising power. Raising power, that means the index in the bracket, kita multiply dengan index kat luar bracket lah. Okay, so macam mana? 2 times M, 2 times 1. Okay, 5 times 2M, dapat 4M. Alright, semua dah selesai. Jadi kita bolehlah 2 kat atas, 2 kat bawah. That means the index kita boleh minus. Jadi bila nak minus, make sure buat bracket macam ni. This is for 2 minus index yang bawah. Darab dengan 5 yang atas minus index yang bawah. Kena tunjuk ni proses ni. Buat bracket untuk elak kesilapan. Bila buat bracket, baru simplify. Okay, kat sini akan dapat 2. Okay, dekat sini ni akan dapat negative 1. So daripada sini kita boleh simplify lagi. 4 power of 2, 2 power of 2 is 5. Yang ni kita akan dapat 1 over 5. Kita darab lah. Dapat. Zas. Okay, solve the equation. Alright, ini pun sama. 1 to 5, kita boleh change base to 5. Jadi cikgu bawa ke kanan lah, nampak lebih cantik. Okay, nak change base, buat bracket. Oh, 5 power of what? Oh, 5 power of 3. Okay, ada lagi index of law of index. Ni kita raising power. Darabkan 3, 6 dengan 3 negative 2x. Yes. Okay, kalau kita dah ada single index at your left hand side and the right hand side, we can compare the index. Compare. Kalau sebelah ada 1 je 5, kanan 1 je 5, keluarkan index. Okay, jadi equation. Okay, we can find the value of x, kumpulkan x. So, simplify and then dapat x. Alright, kecilkan lagi. 9 over 4. Alright. Okay, for question B. Okay, the area of rectangular room dah bagi dah. Ni area dia. And lebar dia pun dia dah bagi. Cari panjang. Oh, area panjang darab lebar kan. Jadi kita kena tunjuk dulu formula tu. Panjang darab lebar. Kena tunjuk proses area sama dengan panjang darab lebar. Ataupun panjang darab lebar sama dengan area. Kena tunjuk. Okay, ni area kita. So, kena tunjuk macam ni lah. Panjang darab lebar sama dengan area dia. Jadi, baru kita boleh cari panjang length kita. So, this is multiply ni kita bawa ke kanan, akan jadi divide. Dah dapat macam ni, confirm lah. Kita darab dengan set konjugat. 2 plus set 3. Kalau plus, that means our set konjugat is minus. Tunjuk ni, kamu dapat 1 mark. Dan expand. Pastikan kamu tunjuk 4 terms kat atas, 4 terms kat bawah, and then simplify. Alright, so simplify. So semuanya over 1. Alright, berjaya dapat jawapan. Zas. Okay, seterusnya cari difference length dengan width. Okay, panjang dengan lebar. Okay, and then give your answer in set form. Okay, panjang tadi berapa? Okay, ni kita punya panjang tadi. Ni lebar kita kan. Carilah perbezaan dia. Yang selalunya kalau saya ambil yang besar tolak yang kecil lah. Alright, yang besar kita 3 kan. Okay. Kita cari beza dia. Tolak beza, tunjuk proses cari perbezaan 1 mark. Okay, this is your answer in the set form. Alright. Soalan 15. Okay, by using the trigonometric ratio, find the value of secant 135 degree. Okay, so secant 135 degree adalah 135 kat kuadran mana? Kuadran 2. Okay, this is your theta. So, what your corresponding angle? 180 minus theta. Okay, kita dapatlah 45 degree. So, sekarang by using trigonometric ratio kan? Alright, so this is quadrant 2. Kalau quadrant 2,
cos negative. Sebab second is cos kan, 1 over cos. Okay, so sekarang cos negative, that means the couple is second 135 equal 1 cos 135 kan. Tetapi dia punya couple 45 degrees dan negative. Kita tukar cos 45 degrees. That mean okay, cos 45 degrees ni adalah sec 2 over 2. Ini special angle. Kena ingatlah macam mana nak cari. Alright, kita darab. Dapatlah jawapan. Tetapi kita kena darab conjugate sebab soalan mesti paling mudah. Kalau simplify, that mean our denominator can't be in third form. Jadi hilangkan third form tu. Okay, must multiply with third conjugate. So, dapat jawapan. Simplify lagi. Yes, negative third over 2. Next, thus. Okay, kita proof kan left hand side equal right hand side. Jadi cikgu suka pilih left hand side lah. Okay, this is left hand side. Tan x sin 2x. Okay, by using the formula what? Okay, tan x is sin x over cos x. Okay, apa lagi nak kena tukar? Alright, so by using the double angle, sin 2a equal to sin a cos a. Cikgu substitute lah kat sini. Alright, 1 mark lah. Oh, dekat sini kita boleh simplify. Cos x dengan cos x. Dah jadi 2 sin square x. Oh, mana pula nak cari 2 sin square x? Dekat formula ni. Oh, 2 sin square x. Oh, dekat sini. Kan? Ada dekat sini kan? So, kita nak dia sahaja. 1 ni kita tolak ke kiri. Jadilah negatif apa? Sekejap Kat sini positif kan? Cikgu gerakkan ni ke kanan. Cos 2a ke kanan. Negatif tu sin square a ke kiri jadi positif. Cos 2a ke kanan jadi negatif. Macam ni. Alright, macam ni. Cikgu ubah dia. So, kita dapatlah jawapan. Mudah sangat. Thus. Alright, so seterusnya selesaikan persamaan yang diberi. Okay, dan dia nak jawapan in range 180 to 360. So, apa yang perlu kita buat? Okay, daripada sini tadi. Kalau dia kata seterusnya, kadang-kadang kita menggunakan jawapan daripada number 1. Okay, so kenapa? Inilah jawapannya 2 tan x into x tu. Cari cikgu gantikan yang kita dapat tadi. Alright, so kalau jadi macam ni, jadikan cos 2x as a subject. Alright, jadi macam ni selesaikan. Okay, positifkan cos 2x jadi positif. So kita lihat kat sini. Cos 2x equal positive 7 over 8. Kalau positif, that mean dekat kuadran mana positif? Kuadran 1 and kuadran 3. Okay, this is your corresponding angle. Cari dulu shift cos 7 over 8. Corresponding angle. Okay, this is your corresponding angle. Disebabkan soalan tu nak dalam range 180 to 360. Jadi kita tak ambil jawapan kat sini. Kita ambil jawapan dekat quadrant 4 sahaja. So we have to find the quadrant 4 theta. 360 minus corresponding angle 331.04. Okay, darling. So kita keluarkan balik 2x tadi equal jawapan ni. Okay, kenapa cikgu tambahkan lagi 1 tambah 360? Because dekat sini 2x. Kalau 2x dia ada 2 cycle. Dia berpusing 2 kali. Jadi kita simplify. Okay, lepas tu soalan kita nak x. Kat sini 2x. Jadi divide all this angle with 2. Dapat jawapan. Yang penting kamu susun ikut tertib menaik. Selesai. Thus.